Ada juga yang bertanya dengan saya, bolehkah harta sepencarian dijadikan hibah kepada isteri sebelum diisytiharkan sebagai harta sepencarian? Tuan-tuan dan puan-puan, bagi menjawab persoalan ini, harta yang telah dihibahkan oleh seorang suami kepada isterinya dengan hibah yang sempurna, maka harta tersebut tidak boleh dituntut sebagai harta sepencarian. Malah dalam hukum syarak, pemberian ataupun hibah ini daripada seorang suami kepada isterinya, ia adalah hak milik mutlak isterinya. Tuan-tuan dan puan-puan perlu faham, hibah tidak boleh ditarik balik atau dituntut semula apabila hibah itu dibuat kepada isteri.